Anak saya sudah mati, saya telah pun laksanakan upah haji untuk beliau, sedangkan saya belum lagi ibadah haji. Apakah hukumnya? Baik, anak dia sudah meninggal dunia, ayah belum lagi buat haji. Okey, ayah pergi buat haji untuk anak dia, boleh atau tidak? Boleh. Dia jadi haji siapa? Haji ayah. Haji anak tidak jadi. Kerana nak jadikan haji anak orang yang sudah mati, orang yang nak buat badal mesti sudah haji. Kalau orang itu belum haji, dia jadi haji. Faham lagi? Itu jawapan ulama. Waktu kena faham, kena mengaji. Jangan suka-suka hati. Ke nak buat je. Bagi orang Kedah ni, nasihat saya, nak badal haji, hati-hati. Sekarang ramai scammer. Dia ambil duit, dia tak buat pun. Tapi jangan tuduh orang. Okey, dan benda ini berlaku. 10 orang dia ambil, seorang ni dia buat. 9 free dapat kat dia. Dan kalau 5,000 seorang, bayanglah duit orang, dia peduli apa? Hati-hati, biar orang. Biar kalau boleh student yang duduk di sana, orang yang memang ada autoriti, yang ada kebenaran, yang ada hitam putih daripada kerajaan Malaysia, supaya tidak terpedaya. Saya gaya kita bagi habis 5-6 ribu, dia tak buat pun. Dia ambil gambar-gambar gitu je, tak buat pun. Zaman kita dulu, budak-budak suruh budak-budak Ummul Qura universiti di Mekah tu kan, budak-budak tu time cuti haji, dia akan buat haji orang tu, betul tu. Jadi banyak sangat menipu. Kita hidup ni zaman menipu dah. Betul tak? Semua kita ni menipu belaka dah. Nampak? Inilah zaman kita. Nabi kata, sayakunu ala nas sanawatun khada'atun, akan berlaku kepada manusia zaman yang penuh kacau bilau. Ayah tipu anak, anak tipu ayah, mak tipu ayah, ayah tipu mak, laki tipu bini, bini tipu laki. Betul tak? Kita tipu kerajaan, kerajaan tipu kita. Betul tak? Jangan marah. Sungguh. Anak tipu ayah, suruh ayah beli rezek, beli motor, dia umur 7-8 ribu, nak pergi tuition. Bila pergi, dia pergi main game. Dia tipu ayah dia. Ayah tipu anak, minta duit nak beli yuran gitu saja. Tak ada. Ayah kata duit tak ada, padahal ayah beli Shimano 12 buah bearing kat gingai. Faham lagi? Bini tipu laki, bini laki ajak pergi kuliah, bini kata sakit perut, seguguk lah, haid lah, period lah, macam-macam. Betul tak? Padahal nak tengok final Raja Lawak. Laki tipu bini pakai baju Melayu, kata nak pergi tahlil, padahal gini kau. Faham lagi? Rakyat tipu kerajaan, masuk pukul 8 pagi, balik pukul 4 petang, tak pansekat. Suruh kawan pansekat pukul 10 malam, dapat 6 jam tipu situ. Kalau RM10 sejam, dapat RM60. 14 tahun buat kerja, maybe sutil lepas. Betul tak? Perjalanannya 180 kilo, dia claim 230 kilo. Duduk hotel 180, claim hotel 400. Tu tipu kerajaan. Tu kerajaan tipu rakyat. Tu wajib dah. Faham lagi? Bukan Malaysia, jangan, bukan awak. Dia bukan Malaysia. Nampak? Sikit-sikit dia tak marah kan. Sikit-sikit tak marah. Siapa suruh duduk depan. Dah kalau sampai Tan Sri pun boleh mari mengaji, kopral tak mari berat mana. Betul tak? Allahu Rabbi. Nak cari di mana mari mengaji, dengar ilmu agama Allah Rabbi. Itu saya respect. Padahal dulu buat roti canai je.